Tengah makan sahur, nasi dalam mulut lagi, tiba-tiba orang azan. Guana hukum nak kehek bazir. Dek, dia tengah makan sahur, pada kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh makan dah hak dalam mulut. Tak usah hak dalam mulut, hak dalam pinggang boleh makan lagi kalau bangsa. Dah mulut khabar bang dia. Boleh jadi bangsa bang. Dah ala goliknya bang subuh lah. Okey? Dengar baik-baik. Okey? Dia ni puasa tu kena faham. Tadi khabar dah apa makna puasa. Al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi bi niyatin. Puasa artinya tak makan, tak minum bermula masuk waktu subuh. Kalau dah bang dah masuk dah lagi. Orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk dah lagi. Dah boleh dah makan. Dah pun tanya kau. Biar nak tanya bang, nak suruh kemah dah. Dah boleh makan dah. Mutlak batal. Tersalah, maaf. Dia ingat dak bangi, rupanya bang dah spekar kosong. Dengar-dengar tengah-tengah makan orang mak Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah dah. Dia pun dak makan dah. Dimaafkan pada syarak. Kita pakai kaedah baqaul asal, asalnya belum terbit fajar. Faham? Diberi kelonggaran. Tapi kalau alif buka salah buka awal, batal puasa. Nampak? Kejut tidur lepas pada asar dah ngatuk sangat tidur. Nasi-nasi beli belakang dah. Bangun tu tengok 7 suku. Dia pun makan bismillahirrahmanirrahim, rok makan. Habis makan tengok 6 suku. Faham? Gaduh tengok jam, batal puasa. Faham lagi? Hala ke sahur, maaf. Hala ke buka, tiada maaf. Kena berhati-hati. Faham lagi? Budak-budak main spekarnya pergi bang, kita pun makan pukul 3 petang. Batal puasa. Kerana ada dah bandar itu tahun 90-an. Dia patut buka 7.15, 6.15 orang bang. Ramai orang tua makan. Dia tak berhati-hati. Rupanya orang gila bang. Dia pergi buka spekar surah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah makan. 4-5 orang mau lo, mau ngoh, mau ngau, mau teknik, habis. Wah makan. Pak sudah tak ada, asyhadu alla tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak sudah Allahu Akbar. Jadi kita tengoklah orang gila naik atas surah, pakai kaisang je. Faham? Habis kapur batal habis.